Dia tengah sedap-sedap kat anak tekil. Masuk balik dah? Mana? Masuk balik dah? Okey. Jam? Kan ada jam? Oh, jadinya. Ada sempat lah dekat situ. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Dah lagi dah 10.30 baru dah. Jadi selamat malam. Saya rasa sekak sebab lah. Sekak sebab. Sekat su. Sebab mikrofon ni kali pertama saya guna. Mak mari sini ni. Saya tak boleh lah. Sebab Cik Kamel, Cik Samsul, Dr. Anis, Wahajar boleh dah main. Ngaji dulu tak ada dah. Syabas kepada sahabat saya Dr. Anis atas penerangan yang begitu teliti. Banyak sangat lah. Ada soal jawab, soal tak berjawab pun ada. Jadi pada kesempatan ini, alhamdulillah kita diberi masa yang terbaik lah untuk bersama-sama bertemu mata, berjumpa pada sesi kali ini, melibatkan kami di jabatan, sahabat-sahabat di PPD dan rakan-rakan JKTV di sekolah. Semua ada peranan masing-masing. Dia tak ada slot ni dah. Hak saya esok 72 slide. Kita akan ringkaskan kepada 32. Sebab Cik Kamel takut balik lewat esok. Jadi sedikit pengumuman daripada saya pada hari ini. Saya amat perlukan kerjasama daripada rakan-rakan semua. Sebelum kita ada minum hari ni. Sebelum kita minum sebentar lagi, izinkan saya menyampaikan sebuah lagu. Ready music man? Okay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to Cik Samsul. Happy birthday to you. Silakan depan, kan fikir. Anak terderakan. Okey, sini ke depan. Letak ke mana ni? Okey. Atas meja. Pergi saja. Okey. Happy birthday pagi. Sebab tak lewat tak ada. Okey, kan ada meja belah kan ada meja. Atas meja. Meja mana? Meja belakang. Ada pen ni lah. Okey, mari kita sama-sama dah mari tengok sini. Happy birthday yang Ayah. Kita nak nyanyi orang ramai dah. Okey. Sebab ada iklan YouTube. Yang kita nyanyi sama-sama dah. Allah selamatkan kamu dah. Ambil lagi. Mana. Satu, dua, tiga. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Encik Samsul. Allah selamatkan kamu. Alhamdulillah. Selamat hari ulang tahun suami kita. Terima kasih. Lagi Haji Magi. Yang masa Itu yang pengumuman ya sebenarnya. kita pergi. Dah. Dah. Mana? Kita pergi. Itu dalam gambar. Kalau buat dijawab. Okey, terima kasih. Saya mewakili rakan-rakan semua dah mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran kepada KPBK TV kita, dan kita sama-sama doakan beliau diberi kesihatan berpanjangan, dimurah rezeki, dimudahkan urusan dunia akhirat untuk beliau dan seisi keluarga insya-Allah. Terima kasih semua. Okey, saya jemput juga KPP. Ada satu lagi surprise. Jemput harap sedia menerima lah. Terima kasih. Ada yang disempatkan oleh Habib Jiwa. Sebut pun salah. Okay. Terima kasih kerana terpaksa beri tugas dekat anda ni. Okay, terima kasih. Jadi dijemput ada luar jagaan. Kita minum. Satu lagi ucapan daripada yang diraih lah sikit. Silakan fikir. Patah dua kata silakan.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau nak bilang menyambut hari lahir ni bukan dalam agenda saya lah. Kalau ada 10 jari ni sepanjang hidup saya sehingga umur sekarang ni, rasanya sebelah jari pun belum cukup saya bilang untuk saya sambut birthday. Memang kita tidak mengamalkan sambut birthday. Bagi saya lah Tapi anak-anak kita buat lah. Tapi bagi kita, sebab kita daripada keluarga orang miskin zaman dulu susah-susah, kita tak ada pun benda gitu. Jadi alhamdulillah lah, rasa tu gembira. Kita rasa gembira, tapi sedih pun ada sebab menyambut hari kelahiran ni sebenarnya mengingatkan kita bahawa umur kita ni semakin bertambah. Maksudnya kita jangka hayat kita tu semakin berkurang. Jadi sama-samalah kita ambil iktibar bahawanya umur kita ni hanyalah pinjaman dalam satu tempoh yang Nabi tu dah sebut lebih kurang 60 ke 70 gitulah. Jadi bila dah sangat menghampiri itu, rasanya kita sama-samalah ambil iktibar, buatlah persediaan yang sepatutnya yang kita buat. Sebab dunia kita ni adalah bukan tempat tuju kita sebenarnya. Kita hanya berjalan di atas ini bersama dengan rakan-rakan kita ni, sama-samalah kita kalau boleh kan kita dalam perjalanan kita tu kita nak menceriakanlah hidup kita ni. Binalah sesuatu yang lebih berharga. Dan tujuan kita kena ingat, tujuan kita ialah di akhirat, insya-Allah. Jadi sama-sama kita berdoa supaya kita sampai ke destinasi yang sama dan jadilah sahabat akhirat saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Samsul. Tengok orang TV ni yang boleh belakang. Betul-betul ustaz dah ada kan? Assalamualaikum. InsyaAllah lah kita sama-sama minum malam. Berjumpa pagi esok pukul 8.30 pagi mikrofon Gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kat iri dah, kita iri aja tinggal lepak kita ni. Bukan ada rakyat. Terima kasih. Terima kasih dah, terima kasih.